Masa tawaf haji dan umrah, doa terbaik apa yang hendak dibaca? Nak tahu? Dengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala rasulillah alaihi wa sahbihi ajma'in amma. Apa kabar sahabatku semua? Syukur Alhamdulillah boleh berjumpa kembali di hadapan anda. Tentunya harapan dan doa saya semoga kita semua diberi kesihatan, murah rezeki dan bahagia serta hajat dan cita-cita segera Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan dalam waktu dekat ini. Amin, amin, amin ya Rabbil Alamin. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Ilmu Rukun dan Asas yang selalu akan berkongsi ilmu dan pengetahuan yang insya-Allah berguna dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala untuk anda dan keluarga anda. Namun sebelum itu, dengan kerendahan hati saya meminta anda semua terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, juga menyalakan tombol locengnya supaya channel ini akan terus berkembang dan memberi banyak manfaat di dunia dan di akhirat insya-Allah. Sahabat beriman yang dirahmati, sekarang saya akan membahaskan mengenai doa minta dua kerajaan, satu di dunia ini dan satu lagi di negara akhirat bersumberkan ayat Quran. Ramai orang yang sangat teringin dan suka untuk berada di bumi Mekah dan bumi Madinah untuk melakukan ibadat haji dan umrah. Semua berlaku berkat doa Nabi Ibrahim AS dahulu. Semua orang akan berusaha mengumpulkan wang ringgit, membuat dan menyusun doa yang terbaik mampu supaya Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan semua doa hajat kita semasa tunaikan ibadat umrah dan haji. Bagi jemaah yang sudah pernah sampai ke bumi Mekah dan Madinah untuk kali kedua atau ketiga atau lebih, tidak akan menjadi masalah. Bagi jemaah kali pertama sampai, tentu akan keliru doa apa yang terbaik bersumberkan ayat Quran yang boleh dibaca pada musim haji atau bulan Ramadan atau cuti sekolah. Jemaah akan bertambah ramai dan lebih lagi di kawasan dataran tawaf. Keadaan boleh jadi sangat sesak dan terlalu ramai. Ada yang akan berusaha berjalan melakukan tawaf paling dekat dengan bangunan Kaabah kerana itu adalah kali pertama mereka melihat bangunan Kaabah yang selama ini hanya solat menghadap ke arah kiblat sahaja, yakni ke arah bangunan Kaabah. Kaabah adalah satu bangunan yang sangat istimewa kerana betul di atas langit ketujuh di Baitul Ma'mur ada satu lagi Kaabah yang dilakukan tawaf oleh 70,000 para malaikat setiap hari yang berlipat kali ganda ramai daripada bilangan makhluk manusia. Kaabah adalah satu perkara yang sangat ajaib dan istimewa kerana ada dua Kaabah yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan. Satu di Baitul Ma'mur di langit
dan satu lagi di atas bumi, di bumi Mekah. Kaabah di bumi ini betul di atasnya adalah Kaabah yang berada di Baitul Ma'mur dalam satu garisan yang lurus. Jemaah haji dan umrah kali pertama akan diberi kursus untuk mengerjakan ibadat tawaf ketika berada di bumi Mekah. Bermula dari Rukun Hajar Aswad, berjalan keliling Kaabah sebanyak 7 pusingan dengan bahu kiri berada di sebelah Kaabah dan bahu kanan di sebelah bangunan Kaabah. Berdoa semasa melakukan ibadat tawaf adalah sangat mustajab. Boleh membaca doa apa sahaja, tetapi adalah yang baik jika kita menggunakan ayat bersumber ke Al-Quran. Ayat apa yang baik? Banyak doa yang boleh dipilih. Hendak meminta apa pada ketika kita melakukan ibadat tawaf? Saya mencadangkan kita meminta satu kerajaan di dunia ini dan satu kerajaan di negara akhirat diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan semua ahli keluarga kita dan keturunan kita sampai kiamat. Kita berusaha berdoa dan selebihnya semua keputusan adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima dan makbulkan segala permintaan kita. Satu kerajaan di dunia ini boleh jadi berbagai-bagai dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Harta benda, wang ringgit, rumah, kenderaan, hartanah, perniagaan, runcit, pemilik syarikat memproses barangan berbagai, kilang yang menghasilkan berbagai barangan keperluan kehidupan seharian, kuasa pemerintahan dan pangkat yang tinggi di sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, kolej, universiti, pemimpin peringkat daerah, peringkat parlimen, peringkat negeri atau peringkat negara. Satu kerajaan di negara akhirat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Firdaus, satu tingkat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa Asiyah isteri Firaun yang berdoa sebelum mati dibunuh Firaun. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberi kepada manusia yang lain sebanding apa yang diberikan kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang dipilih istimewa menjadi pemimpin kepada umat manusia keseluruhannya. Tetapi diberi kelapangan rezeki adalah lebih baik daripada tidak ada apa langsung seperti sebelum ini. Doa ayat Al-Quran ini dibaca berulang dari selepas Rukun Hajar Aswad sampai ke Rukun Yamani. Daripada selepas Rukun Hajar Aswad dibaca ayat surah Shad surah ke-38, ayat ke-35 dan juga surah At-Tahrim surah ke-66 ayat ke-11.
dibaca berulang-ulang sampai kita ke rukun Yamani. Kemudian dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad dibaca surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 201. Juga dibaca berulang. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa daraba Allahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Surah ke-38 As-Sad ayat ke-35. Katanya, wahai Tuhanku, ampunkanlah kesilapanku dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan yang tidak ada taranya dan yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa melimpahkan kurnianya. Surah 66 At-Tahrim ayat 11. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang-orang mukmin berhubung rapat dengan orang-orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, iaitu perihal isteri Firaun ketika ia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam syurga dan selamatkanlah daku dari Firaun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah daku daripada kaum yang zalim. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wa daraba Allahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati
ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Ayat yang dibaca boleh jadi lebih dari 7 kali ataupun kurang, bergantung kepada kelajuan berjalan semasa membuat pusingan tawaf. Kemudian disambung dengan ayat doa selamat di dunia dan di akhirat, iaitu surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Surah kedua Al-Baqarah ayat 201. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Wa minhum man yaqulu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Boleh dibaca ayat seperti yang ditunjukkan dan dicadangkan, atau ayat dan doa yang lain mengikut keperluan dan kehendak orang yang mengerjakan ibadat tawaf semasa tunai ibadat haji ataupun ibadat umrah. Semoga perkongsian ilmu kali ini dapat memberi manfaat kepada anda semua, insya-Allah. Untuk memiliki tubuh badan yang sihat, kita perlulah minum air yang betul dan berkualiti melalui mesin ionizer water yang memiliki sijil ISO 13485 yang menghasilkan air yang sangat halus molekul supaya boleh meresap ke dalam sel dalam darah yang mengalir supaya memperolehi kesihatan pada tahap maksimal yang membolehkan tubuh badan lebih sihat dan boleh melakukan lebih banyak amalan. Juga menggunakan alat berteknologi gelombang terahertz yang dapat membantu kesihatan bertambah baik, sihat, kuat, cergas, serta bertambah amalan kebaikan bekalan ke negara akhirat. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang lain dengan ilmu yang lain yang dapat memberi manfaat dan faedah kepada kita semua, insya-Allah. Rujuk di bahagian keterangan atau perihal.